Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa binti Ahmad Ashraf, tingkatan 3 dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, ingin menyampaikan sebuah video ringkas yang bertemakan kepimpinan. Sebagai mukadimah, kepimpinan merupakan sesuatu tanggungjawab yang besar dan bukan hanya sekadar tentang kedudukan dan kuasa sahaja. Kepimpinan menggalas tanggungjawab yang berat dan kita perlulah menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Baiklah, dengan itu marilah kita menelusuri apakah itu kepimpinan. Kepimpinan ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini kerana apabila yang kita memimpin itu melakukan kesalahan, kitalah orang yang dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemimpin juga perlulah menampakkan sifat keadilan di dalam hati. Sebagai pemimpin, kita juga tidak boleh menjadi berat sebelah. Kita haruslah menjadi pemimpin yang adil. Ini kerana kita boleh mendengar daripada kedua-dua pihak dan tidak daripada satu pihak sahaja yang boleh menjadi sangat tidak adil dan tidak bermoral. Sebagai pemimpin juga, kita tidak boleh menyalahgunakan kuasa. Ini kerana jika kita menyalahgunakan kuasa, dosa itu akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan orang tersebut yang teraniaya boleh melaporkan kepada pihak yang lebih berkuasa. Apabila benda ini berkaitan dengan kepimpinan, kita mestilah mempunyai sesuatu matlamat yang jelas. Sebagai penutup, setiap pemimpin perlulah mempunyai sifat yang terpuji dan menjaga perkara yang dipimpinnya dengan baik. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadi pemimpin yang baik demi masa yang akan datang. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.